Saya nak bercerita tentang kisah peti emas peladang tua. Di sebuah kampung ada seorang peladang tua. Istrinya sudah lama meninggal dunia. Dia tinggal dengan 5 orang anak lelakinya. Anak-anaknya semua sudah besar. Anak-anaknya malas bekerja. Mereka mengharapkan bapanya sahaja bekerja. Pada suatu hari, peladang tua itu jatuh sakit. Semakin hari, semakin uzur. Dia tidak dapat bekerja lagi. Pokok kelapa sudah tidak dijaga. Pokok kelapa tidak lagi subur. Buahnya semakin kurang. Kawan-kawan, nak tahu tak? Kalau nak tahu, mari dengarkan. Sebelum peladang meninggal dunia, dia berpesan kepada anak-anaknya. Dia menyuruh anak-anaknya mencari peti emas di dalam kebun. Selepas peladang itu meninggal dunia, anak-anaknya berebut mencari peti emas. Mereka mencangkul siang dan malam. Mereka menggali di sana sini. Tetapi peti emas tidak ada. Ish. Akhirnya pokok kelapa hidup subur semula. Buahnya lebat. Pada suatu hari, datang seorang peraih membeli buah kelapa tersebut. Peraih membeli banyak buah kelapa. Anak-anak peladang menjual buah kelapa. Mereka dapat uang yang banyak. Seronoknya. Sekarang barulah mereka sedar. Sebenarnya bapa mereka mahu mereka rajin bekerja untuk mendapatkan wang. Sejak hari itu, mereka pun rajin bekerja. Kawan-kawan, kesimpulannya kita perlu rajin bekerja. Jangan harapkan bantuan orang lain. Sekian, terima kasih. Okey Dik. Sebelum peladang tu meninggal dunia, dia pesan dekat 5 orang anak dia. Apa dia pesan? Peladang berpesan kepada anak-anaknya mencari peti emas di dalam kebun. Jumpa tak? Jumpa tak peti emas tu? Tidak jumpa. Sebab apa tak jumpa? Kerana sebab peti emas itu tidak ada. Bagus. Okey, ni soalan yang seterusnya, soalan kedua. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan peraih? Peraih membeli kelapa. Apakah maksud dia tu? Peraih tu apa sebenarnya? Peraih itu Okey, peraih tu pembeli ataupun orang tengah nak beli kelapa. Okey, okey, ada lagi soalan yang ketiga. Okey, kalau kita rajin berusaha, apa kita akan dapat? kita dapat wang. Wang ke? Kalau dari segi pelajaran, kalau kita rajin membaca, kalau kita rajin buat di sekolah, apa kita akan dapat? Kita mendapat ilmu. Lagi? Mendapat ilmu dan mendapat pelajaran.